Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak sayur kailan ikan masin. Mula kita potong dulu sayur kailan ni. Kita asingkan batang sama daun dia. Kalau boleh batang tu kita potong secara menyero. Lepas tu dah siap potong, kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita rendam dengan air garam untuk seketika. Bila nak guna kita boleh bilas dahulu. Lepas tu kita boleh panaskan minyak. Lepas tu kita tumiskan bawang putih dan cili padi ikut keberasan. Tumiskan sampai warna golden dan sampai naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan ikan masin dan kita goreng dia sampai lah dia masak. Lepas tu kita boleh masukkan batang sayur kailan, kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan sos tiram. Lepas tu kita gaulkan dia sampai lah dia sebati. Kalau dah kering kita boleh tambah air sedikit. Dan kita masukkan bawang golden. Kita masakkan dia sampai lah batang sayur kailan tu lembut. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. Kita gaulkan dia sampai lah dia sekata. Lepas tu kita masukkan daun sayur kailan. Kita gorengkan dia sampai lah masak. Lepas tu bila sayur pun dah lembut, batang sayur pun dah lembut, rasa pun dah okey, makanan boleh dihidangkan dan boleh dimakan dengan nasi yang panas. Jom makan.